tidak timbul sama sekali bahawa pemilik asal hartanah tanpa mengira kaum akan diusir daripada pemilikan tanah atau premis secara paksaan. Orang ni selalu cakap bohong. Buka mulut dia bohong. Macam-macam dah dia buat. Oi, berkemim. Janji itu janji. Malangnya, apa yang berlaku sekarang ialah wakil kita tak ambil peduli langsung tentang masalah kita. Bukan mereka tak tahu pasal Kampung Baru. Mereka tahu. Mereka tahu berkenaan dengan tanah-tanah Rizab Melayu yang sudah dijual. Sepatutnya mereka jangan buat lagi undang-undang untuk ambil lagi segala tanah-tanah yang dirizabkan untuk orang Melayu yang kata-kata miskin. Tetapi mereka tidak pun menyuarakan sepatah pun dalam Dewan Rakyat. Wakil rakyat, siapa mereka ini? Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil diri mereka saja. Kami sebagai penduduk, bukan sahaja di Kampung Sungai Baru, tetapi kami di Kampung Baru akan dalam masa dekat ini akan menghantar notis pengosongan kepada penduduk-penduduk dan juga syarikat-syarikat yang bukan Melayu yang berada di bawah MAS. Sebab apa kita tahu? Malay Agriculture Settlement bukan kata jual beli. Sewa pun tidak boleh kepada bukan Melayu. Kenapa kita buat macam tu? Kerana DBKL, Pejabat Tanah dan Pentadbiran MAS sendiri tidak bertanggungjawab. Tidak menjalankan tanggungjawab mereka untuk menjaga kepentingan dan hak orang Melayu di situ. Ketika Yang Amat Berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad menjawat jawatan Perdana Menteri kali kedua, Tuan Dr. Mahathir Mohamad telah mengambil tindakan untuk freeze kerja-kerja pembangunan di Kampung Sungai Baru. Dan Tuan Dr. Mahathir Mohamad ketika menjawat jawatan Perdana Menteri kali kedua, sekali lagi mengingatkan pemaju semua pihak-pihak yang terlibat, sekiranya mereka nak ambil juga tanah Kampung Sungai Baru, ianya mesti berteraskan kepada keadilan undang-undang dan harganya mestilah lebih kurang RM3,000 satu kaki persegi. Kita sepatutnya kalau ikut daripada penilaian swasta, harga tanah tersebut ialah antara 1,500 ke 3,000 per square feet lah, per kaki persegi. Tapi apa yang dia bayarkan pada kita pada ketika itu ialah anggaran dalam RM450 sekaki persegi. Di rumah flat Blok C Kampung Sungai Baru, yang mana saya lahir dalam rumah tu pada tahun 1970. Hari ini umur saya dah 55 tahun. Blok tu telah dirobohkan walaupun tidak mendapat permit ataupun perintah mahkamah. Pemaju merobohkan tanpa mengikut undang-undang lah. Sangat kejam. Sangat-sangat kejam. Kita orang bukan tak nak pampasan, tapi sebab dipaksa ambil duit pampasan tu. Kalau boleh kami masih nak tinggal kat Kampung Sungai Baru sebab sejarah keluarga macam mana kita nak dapatkan tanah kat Kampung Sungai Baru. Maksudnya bukan kami tak nak terima kemajuan. Siapa yang tak nak orang kata mempernaikkan kawasan kami, tetapi harga yang ditawarkan kepada penduduk Sungai Baru terlampau murah. Kerajaan hanya tawarkan 450 kaki persegi, di mana benda tu rasanya tak logik langsung. Sebabnya kita ni duduk menghadap, orang kata kalau kita ambil gambar, kita betul-betul menghadap ke LCC. Kami pun sepakat, memang kami menolak sebulan-bulannya sebab daripada awal kita dah nampak permainan mereka ni memang nak menipu kita, nak membodoh-bodohkan kita lah.